first step, kita isi minyak dulu. Step 2, kita pergi ambil Shavarina pula. Hello. Hi. Wah. Boyfriend I. Sorry. Hey, very pretty today. Hari raya cantik. Hari-hari cantik. So, kita dah ambil Taco Bell. So tema kita pada hari ni ialah potluck. Untuk side kita orang bawa taco Bell. Kita dah sampai ke Eco Grando Puncak Alam. Tempat ni cantik. Kalau korang tak pernah sampai sini, baik aku tunjuk korang dia punya kawasan. Let's go. Taco Bell, kursi healing 2 je, tak ada tinggal. Let's go. Kita dah dapat pondok kita. Tak letak barang kat sini. And kita tunggu yang lain sampai. Hey, what's up? Bawa apa ni? Wih, banyaknya nak makan. Yo. Thanks dah bawa Tika. Stop. Pancing nasi. Kambing tu kambing. Kau sepak je dia. Kau sepak je dia. Letak kau yang diperkambingkan. Shell. Set. Jajan. Stasiun. Memang ada kambing Shell. Dah sampai. Ikut tepi. Hai. Hai Martin. Weh, cuma. Botak tu bila je? Siap Martin belum Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhanku, Kau ampunkanlah segala dosa kami, permudahkanlah segala urusan kami, berkatilah majlis kami pada petang yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di petang yang mulia ini kami ingin meraihkan sahabat kami Zaki beserta keluarganya ya Allah. Kau permudahkanlah urusan mereka ya Allah, murahkanlah rezeki mereka ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada mereka ya Allah, dan berkatilah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Sepanjang perjalanan kita dan sebarang pertolongan daripada korang lah, aku nak ucapkan terima kasih lah. Then hopefully everything semua baik-baik je. Kalau senang datanglah Johor, dan hopefully ada apa-apa kita just share kat group je lah. Okay? Janji dengan kita orang dalam grup tu hidup seperti mana macam kau hidup dekat Nusa. Walaupun kau nak update Roblox dekat Johor pun update. Janji kau hidup dalam grup itu masa aku. Okay, all the best Zaki, Mira, Martin dan bakal adiknya. Semoga baik-baik saja insyaAllah. Amin. Amin.
go balik. Zaki take care kat Johor. By the time kau tengok video ni mesti kau dah ada kat Johor dah. Sebab aku memang tak sempat nak edit on time. Tapi aku cuba untuk lajukan aku punya edit. So take care and jumpa lagi. Thanks for watching everyone. Jumpa in the next vlog. Bye. Cuba tekan.